Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Artinya, dan dia Nabi Yahya alaihissalam berbakti kepada kedua ibu bapanya dan dia pula bukanlah seorang yang sombong lagi derhaka. Keterangan ayat Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yahya alaihissalam sebagai seorang anak yang sangat berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Baginda juga memiliki akhlak yang lembut serta tidak bersifat keras atau sombong atau menzalimi orang lain. Nabi Yahya alaihissalam juga bukan seorang yang derhaka, bahkan sentiasa taat kepada Allah dan kepada kedua ibu bapanya. Antara petunjuk ayat, yang pertama, berbakti kepada ibu bapa adalah tanda kesempurnaan iman dan akhlak seorang hamba. Kedua, sifat sombong dan keras hati adalah sifat yang tercela dan bertentangan dengan jalan para nabi. Ketiga, ketaatan kepada Allah melahirkan akhlak yang mulia dalam hubungan sesama manusia, khususnya terhadap ibu bapa. Kaedah beramal yang pertama, hendaklah kita berusaha berbuat baik kepada ibu bapa melalui layanan yang lembut, kata-kata yang baik dan doa yang berterusan. Kedua, hendaklah kita menjauhi sifat sombong dan keras hati dalam pergaulan harian. Ketiga, hendaklah kita taat kepada Allah dan jangan derhaka kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbakti kepada ibu bapa, lembut akhlaknya dan dijauhkan kita daripada sifat sombong serta derhaka. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.